Ini berita Pablo Escobar. Pablo Escobar ke apa kan. Tapi kita cerita balik tadi, itu pendidikan. Sebab itu pendidikan. You jangan sound kita, ataupun jangan marah. Kita nak cakap, nak tengok you nak punya speaker sound macam mana. Sebab tu saya kata, kalau orang tu datang pada kau Johor kan, kau kata kau gangster polis kan, kau datang ni, aku cakap baik, kau tengok muka aku dengan kau lebih tua pada aku masa tu kan. Betul. Sekarang kau umur berapa? Sekarang ni aku cakap sama agak ni, macam ni sekarang. Masa kat Dang Abe Johor, ada kau aku cakap, nanti korang punya group ni bawa krim ni, bawa pergi jual kat Kedah, tengok ada tak, aku cakap macam tu. Ada kan, aku cakap kau pergi sana, mana-mana area saja, aku suruh kau pergi supermarket ke, kau masuk tempat-tempat sana. Ni ada kat CS tu kan. Lepas tu dia orang tak faham cakap bahasa. Aku cakap macam ni, kalau hang tak faham cakap bahasa Kedah tak apa, takut orang sound lagi. Memang lah, tu biasa-biasa kan. Biasa kalau kita jual produk, dia pandai bercakap untuk menarik hati orang. Kita dah didik kamu kan. Saya cakap, cara kita bercakap tu, jangan marah. Itu je pegang prinsip, jangan marah. Dia takkan cakap lelok juga. Kalau ada orang abang tu kita tak marah pun. Kita dah belajar psikologi, kita dah belajar tu semua, cara mendidik, cara nak menarik orang berniaga, bisnes, dah ajar dah. Aku dah bagi tahu dah. Tapi dia marah juga sebab dia tak nak. Ada cara dia. Faham tak? Kau kena senyum kat dia. Kau senyum kat dia, bang. Kita geng bang. Jangan macam tu. Kita buat macam ni, senyum. Baru dia tak belah. Tapi kau cakap, bang, kita tak minta duit kan? Betul tak? Cakap macam tu. Hang tak boleh cakap macam tu. Kalau hang kata, abang, saya tak minta duit pun kat abang, saya nak sapu je ubat ni. Lepas tu dah sapu lagi, abang lap. Lepas tu abang balik lah, kita tak minta duit. Tu something. Macam nak didik anak isteri kamu kan. Aku nak balik jumpa ayah aku, bukan nak jumpa hang. Dia kata salah bini ke salah suami? Suami je. Bila bini dia cakap, suami dia yang tak didik. Kalau suami dia didik, dia kata tak boleh didik. Tak boleh didik maknanya dia tak sayang kat hang lah. Kalau aku lah kata ada isteri kan, ada isteri, aku ajak anak isteri aku baik-baik, dia tak boleh ikut. Tak boleh ikut, kau punya pasal lah. Esok dia tahu, abang mai lah balik. Pasal apa? Saya kan suka orang muda, tak suka orang tua. Jadi kau kena ikut lah. Kau cakap kat dia, kau pun muda agak, tak kata kau hinakan tua kan, tapi kau ikut lah cakap. Kau cakap dengan orang tu baik-baik, kau bagi balik apa dia nak. Kau jangan duk buat baik tapi kau tak bagi balik pun tak boleh juga. Komputer ke, tablet ke, kau jangan main letak suruh orang curi pula barang kau. Faham tak? Barang tu kau curi kat aku, kau kena beritahu, kata ni barang ni aku bagi balik engkau.